Menu untuk isteri yang berpantang mudah dan cepat untuk disediakan oleh suami. Okey, ni saya gunakan ikan bawal emas 2 ekor kita kelah-kelah. Ni bahan-bahan dia: serai, bawang putih dengan halia, dan kita akan tumbuk. Halia lebih tak apa. Bagus. Alhamdulillah halia lebih. Okey. Bawang kecil 2 ulas sahaja. Bawang putih 3 ulas. Kita nak bagi sedap sikit aroma dia kan. So mudah kan? So kita ambil lesung batu, kita tumbuk sampai hancur. Bila dah hancur, kita tengok, kita letak garam sikit. Saya pakai garam kasar. So garam tu saya tumbuk sekali. So kita letak kat ikan yang kita dah kelah-kelah tu. Seterusnya sayur rebus. Saya gunakan sawi Cameron, carrot putih. Ni carrot putih, bagus sangat, tapi dia pahit sikit lah. Carrot putih, seleri, dan daun ketumbar. Tengok seleri kita potong besar-besar sebab kita nak bagi dia ala-ala sup-sup sikit. So bahan dia, kita kena ada bawang Holland, serai dan bawang putih kan. Kita tak ada tumis, kita terus rebus je semua kan. Mudah dan cepat. So daun ketumbar ni agak-agak lah berapa banyak nak guna. Dan kita rebus dulu bawang, serai, bawang putih. Kita rebus dengan air yang mendidih. Dan kita masukkan seleri. Sebab seleri ni keras kita masuk seleri. Kita rebus dulu, bagi dia lembut sikit, bagi dia menarik sikit. Saya masuk sup bunjut, nak bagi dia ada aroma sikit. Tengok. Dan kita masukkan daun ketumbar. Daun ketumbar dengan akar-akar sekali. Kita cuci akar dan daun-daun sekali. Masuk carrot dan sawi. So kita rebuslah sampai dia masak. Okay, simple, sangat mudah. Semua orang boleh buat. So suami-suami boleh buat, mampu buat. Alhamdulillah, ikan bakar kita tengok, dah cantik, dah menarik kan. Garing di luar, juicy di dalam. Masya Allah. Tengok, untuk kita yang tak berpantang ni pun, kita tengok pun dah terliur dah kan. Korang bayangkan. So kita ada menu tambahan ikan kering. Ni ikan kering, bukan ikan masin, ikan kering. Dia kering kan, ikan kecil-kecil ni. Dia tak ada rasa masin. Dia rasa ikan 100%. Ikan kering kan. Dia punya bau menyengat satu rumah. Sedap saudara. Alhamdulillah, sayur pun sudah siap untuk dihidangkan. Mudah dan simple. Semua orang mampu buat. Suami, anak-anak yang dah besar pun boleh buat, boleh bantu ibu-ibu yang sedang berpantang, insya-Allah. Jadi ikan pun sudah masak, sampai masa untuk kita hidangkan, insya-Allah. Kita doa supaya Allah bagi sedap, insya-Allah. Allah yang bagi sedap, jangan risau. Sayur kita pun dah okey. Jadi kita tunggu apa lagi? Kita hidang. Masya-Allah, alhamdulillah. Dah siap dah sayur untuk ibu berpantang ni. Ikan pun dah siap. Juicy mat. Cuba tengok dalam ni. Berasap lagi tengok dalam dia. Luar je nampak garing sebab kita pakai rempah sikit tadi kan. Dalam dia. Dan ni adalah ikan kering tadi. Kecil-kecil je. Okey. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Jangan lupa follow, like dan share. Dan komen. InsyaAllah. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Banyak lagi menu-menu yang kita akan kongsikan, insya-Allah.